Saya ambil gambar. Sekarang kena komen lah. Inilah kita panggil dia punya rezeki Ramadan Okay. Selamat berbuka. Thank you. Inilah yang buat kita Malaysia. Walaupun kita berbeza agama, kita tetap satu. Kenapa saya sepakat orang Cina pilih untuk berpuasa? Mari saya ceritakan. Sebenarnya puasa bukan sekadar tak minum, tak makan. Saya pilih puasa sebab banyak benda yang saya boleh belajar. Nombor satu, puasa ajar saya disiplin. Kalau saya boleh tahan lapar, tahakah seharian, saya juga boleh kawal diri dalam banyak benda lain. Nombor dua, saya lebih faham macam mana rasanya orang yang tak cukup makan. Puasa buat saya lebih bersyukur dan lebih empati dengan mereka. Nombor tiga, puasa juga bagi saya relax dalaman. Saya belajar lebih fokus, lebih sabar dan lebih tegar dengan nilai-nilai kebaikan. Bagi saya, puasa bukan tentang agama atau bangsa, tetapi tentang perjalanan diri. Lagi 6 jam, dah nak maghrib. Korang tahan lagi. Tahan. Share video. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawmaradin ananahi fadi ramadana hazihi salati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sekarang 5:30 pagi and Mek Yun excited sangat sebab untuk puasa pertama ni Mek Yun nak berpuasa dengan Mok dengan Pok. Jom kita tengok makanan apa yang paling sedapnya dekat bazar sini. Let's go. Tahun ini, ada satu perkara yang menarik perhatian ramai di media sosial. Setiap kali Ramadan tiba, bukan sahaja umat Islam berkongsi pengalaman berpuasa, tetapi semakin ramai rakyat Malaysia yang bukan beragama, Islam turut serta mencuba, walaupun untuk sehari. Di TikTok, Instagram dan YouTube, kita melihat video orang Cina mencuba berpuasa buat kali pertama. Kita melihat rakan India berkongsi pengalaman menahan lapar dari subuh hingga maghrib. Ada yang berkongsi rasa cabaran. Ada yang berkongsi rasa kagum. Ada yang mengakui mereka ingin memahami, bukan sekadar memerhati. Fenomena ini bukan dipaksa, bukan kempen rasmi, tetapi ia berlaku secara semula jadi. Dan persoalannya, kenapa sekarang? Perkembangan media sosial tanpa sempadan telah membuka ruang yang tidak pernah wujud sebelum ini. Dulu, kita mungkin hanya tahu tentang ibadah orang lain dari jauh. Hari ini, kita melihatnya secara langsung. Kita mendengar pengalaman sebenar. Kita melihat ekspresi keletihan menjelang petang. Kita menyaksikan detik azan yang dinanti-nantikan. Apabila sesuatu dipaparkan secara jujur dan konsisten, ia mencetuskan rasa ingin tahu. Bukan rasa takut, bukan rasa jauh, tetapi rasa ingin memahami. Ramai yang mencuba berpuasa bukan kerana mahu menjadi sama, tetapi kerana mahu merasai sendiri. Dalam dunia yang sering memisahkan manusia melalui perbezaan, pengalaman fizikal seperti berpuasa mencipta empati yang lebih mendalam. Apabila seseorang yang bukan Muslim mencuba berpuasa, dia mula memahami disiplin yang diperlukan. Dia mula menghargai kesabaran. Dia mula merasai betapa bermaknanya detik berbuka. Inilah yang menjadikan Malaysia unik. Dalam kepelbagaian budaya, kita tidak hanya hidup bersebelahan, kita hidup bersama. Ramadan tidak lagi dilihat sebagai bulan yang asing bagi mereka yang tidak berpuasa. Sebaliknya, dia menjadi ruang untuk memahami. Media sosial pula menjadi jambatan. Video seorang rakan Cina berbuka bersama keluarga Melayu boleh ditonton ribuan orang. Kisah seorang rakan India yang cuba berpuasa boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Tanpa disedari, empati menjadi tren. Dan ini sesuatu yang jarang berlaku dalam dunia maya yang sering dipenuhi kontroversi. Lebih menarik, fenomena ini juga menunjukkan satu perubahan generasi. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang lebih terbuka dan saling terhubung. Mereka tidak melihat perbezaan agama sebagai jurang yang menakutkan, tetapi sebagai ruang untuk belajar. Apabila seorang rakan Cina berkongsi video first time puasa penuh, komen yang muncul bukan sindiran, tetapi sokongan. Apabila seorang rakan India memuat naik pengalaman menahan lapar hingga maghrib, ramai memberi semangat dan berkongsi tip. Ini sesuatu yang jarang berlaku suatu ketika dahulu. Dulu, amalan agama sering dilihat dalam kelompok sendiri. Hari ini ia menjadi pengalaman yang dikongsi.
Media sosial yang sering dikritik kerana menyebarkan perpecahan, kali ini menjadi alat penyatuan. Ia membenarkan orang melihat sisi kemanusiaan di sebalik ibadah, keletihan yang sama, rasa lapar yang sama dan kegembiraan yang sama ketika berbuka dalam sudut yang lebih mendalam. Apabila seseorang yang bukan beragama Islam mencuba berpuasa, dia sebenarnya sedang melatih empati. Empati bukan sekadar memahami dengan fikiran, tetapi merasai dengan tubuh sendiri. Apabila dia menahan diri daripada minum walaupun dahaga, dia mula menghargai disiplin orang yang melakukannya setiap tahun. Apabila dia merasai betapa lamanya menunggu waktu berbuka, dia mula memahami makna kesabaran yang sering disebut-sebut. Dan dari pengalaman kecil itulah lahir penghormatan yang lebih tulus. Bukan kerana diberitahu untuk hormat, tetapi kerana sudah memahami sendiri. Ini Mek Yu puasa, Mek Yu nak ajak kawan-kawan Mek Yu untuk berbuka sekali dengan Mek Yu. Satu Malaysia. Puasa tak Nabil? Puasa lah. Kita ni rakyat Malaysia kena cuba kan puasa. Aku buat payung tu kat kau. Weh, so sweet. So ni untuk Nabi. Untuk Mek Yu lebih kata ya. Ni untuk Aina. Kita beli nasi lemak untuk Ibu dengan Razif. Ni puasa tak hari ni? Puasa makan. Minum aku minum. Hati kau nasi kerabu. Nasi kerabu boleh makan hari Selasa confirm Air belah mana? Sedap dah. Nok buduk lebih. Bila kau lepas dengan Mek Yu ni lah kerja kita orang Seorang kena ambil gambar, seorang kena komen lah. Inilah kita panggil dia punya rezeki Ramadan Melayu sikit-sikit. Apa? Sikit. Okay. Kurma dulu. Selamat berbuka. Okay, thank you. Tiba-tiba dia rasa. Sedap tak? Sini bang. Cakap molek. Sedap sengotik. Inilah yang buat kita Malaysia. Walaupun kita berbeza agama, kita tetap satu. Assalamualaikum, abang saya. Sekarang pukul 4.55 pagi. Hari kedua saya puasa. Hari ni saya datang bersahur dekat rumah member saya. So hari ni adik saya pun join puasa. Hari kedua puasa. Okay bang. Good morning. Sihat. Macam mana? Sihat. Dapat ini je. Ayuh. Apa? Jom. Abang Syahir dah sediakan sahur untuk saya. Okay. Dah makan. Jom. Niat tu paling penting. Tahun ni saya takkan cakap 30 hari berpuasa lah. Sebab saya ni bukan orang baik pun. But I will try to be a better human. And I hope I boleh penuhkan puasa tahun ni. Tahun pertama Abang Syahir Ramadan Raya tanpa kakak, tanpa isteri abang. Yeah. Be a strong man this year. Thank you for coming. Yeah. Thank you. So a non-Muslim in a Muslim house pukul 5 pagi untuk bersahur. So satu perasaan yang magical. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Awaitu sawma wadin adai fardhu syahri Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala. Saya aku puasa sehari dan ke atasku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? I tak tahu yang I layak ke tak untuk sambut bulan yang mulia ni. Bukan sebab kita dah jadi baik, untuk kita nak jadi lebih baik. We want to become better human. Sebab kalau doa saya tak kuat, you orang please doakan untuk saya. Untuk semua, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang ada dengan saya, Abang Syahir, family dia, untuk juga keluarga go through kita. Keep me in your prayers, go through saja. Nawaitu sawma radin ananahi fadi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Hai semua, sekarang 5.12. Biasanya sahur saya seorang ataupun berdua. Tapi tahun ini berbeza. Tahun ini saya sahur bersama tintin saya, anak perantau. Bismillah. Guys, dulu saya fikir puasa sehari memang susah. Nak tahan lapar, tahan dahaga. Rasa macam lambat masa berlalu. Berjam-jelik, tahun kelima sudah. Tahun ini, banyak yang cabar saya. Apa kata, puasa penuh 30 hari. Saya tak janji ya. Tapi saya akan cuba yang terbaik. Korang doakan ya. Selamat menjalani ibadah puasa semua. Semoga amal ibadah kita diterima dan diberkati olehnya. Good morning. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
So guys, tahun lepas target 30 hari, tapi dapat 24 je. Tahun ini niat memang penuh lah. Tapi tak tahu dah berketat. Minta doa semua supaya saya dapat menahan diri, okey? Makanan tahun ni simple je. Air, protein, cornflakes dengan susu, ada sarang burung, ada cherry tomato. Semoga kita semua dapat istiqomah ya. Lipat gandakan pahala, amalan diterima, dan yang paling penting sekali, sihat selalu. Jumpa korang dekat bazar nanti. Selamat berpuasa. Fenomena ini menunjukkan bahawa Ramadan di Malaysia bukan sekadar ritual agama. Itu adalah ruang sosial yang membina kefahaman. Apabila orang yang berbeza, latar belakang sanggup mencuba sesuatu untuk memahami orang lain, disitulah lahirnya perpaduan yang sebenar. Hikmahnya, perpaduan tidak semestinya bermaksud kita semua perlu menjadi sama, tetapi ia bermaksud kita sanggup memahami dan menghormati perbezaan. Persoalannya sekarang, adakah kita akan melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang biasa dan berlalu begitu sahaja? Atau kita akan sedar bahawa ini mungkin satu titik perubahan dalam cara rakyat Malaysia melihat satu sama lain? Kerana mungkin, dalam satu hari berpuasa yang dicuba oleh seseorang yang berbeza agama, tersembunyi satu pelajaran besar tentang empati dan kebersamaan. Terima kasih kerana menonton.